Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar berdakwah kepada kaumnya kembali kepada ajaran tauhid, yakni menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan amalan menyekutukan Allah dengan yang lain. Dakwah Nabi Ibrahim mendapat tentangan. Kemuncak kepada tentangan ini ialah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memusnahkan semua patung berhala di kawasan penyembahan kaumnya dan meninggalkan sebuah patung berhala yang paling besar dengan meletakkan kapak pada berhala tersebut. Ketika disoal siasat mengenai pemusnahan berhala-berhala di situ, Nabi Ibrahim mendakwa bahawa patung besar itulah yang bertanggungjawab, memandangkan terdapat sebilah kapak di tangannya. Logik yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di sini ialah berhala-berhala itu tidak berfungsi dan tidak dapat menyelamatkan diri. Bagaimana pula untuk memberi manfaat kepada orang lain, termasuklah menyelamatkan mereka. Raja Namrud, raja yang berkuasa di kawasan itu, menjatuhkan hukuman ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mencampakkannya ke dalam unggun api yang sangat besar. Bagaimanapun, kisah tragis ini akhirnya menemui kegagalan di pihak Namrud. Apabila kami dibawa ke Sanli Urfa, sebuah bandar di selatan Turki pada hari ini, kami dibawa ke satu lokasi yang dipercayai di situlah Nabi Ibrahim AS dicampakkan ke dalam satu unggulan api yang besar. Dan apabila kami sampai ke sana, kami terkejut juga melihat ia adalah satu kawasan yang luas. Dan dipercayai juga keseluruhan kawasan itu dinyalakan api. Nabi Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api daripada atas sebuah bukit yang berletak berhampiran dengan kawasan itu. Logik kenapa Raja Namrud menyalakan unggun api yang besar untuk memastikan bahawa Nabi Ibrahim apabila dicampakkan ke dalam unggulan api, ia akan pasti jatuh ke dalam unggulan api yang besar itu. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana telah menyelamatkan Nabi Ibrahim AS, dan tempat di mana Nabi Ibrahim AS jatuh ke dalam unggulan api itu, kawasan itu bertukar menjadi satu kawasan yang sejuk. Dan Nabi Ibrahim dapat berada di sana untuk jangka waktu yang lama sebab dipercayai unggulan api itu mengambil masa lebih kurang 4 bulan untuk padam. Dan hasil tinggalan kayu-kayu yang digunakan untuk membakar itu bertukar menjadi ikan pada hari ini. Ikan yang terdapat dalam kolam yang di kawasan itu cuba juga dimasak oleh penduduk tempatan, tapi walaupun dimasak, dia menjadi macam kayu, tak boleh dimasak dan dipercayai dianya beracun. Selepas peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim bersama sepupunya Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kampung halamannya di Mesopotamia, berhijrah ke bumi yang kami berkati, iaitu Palestin pada hari ini. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dicampakkan ke dalam api oleh pemerintah pada waktu tersebut, oleh Namrud, ke dalam api, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Mana kami menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut, membawa keluar ke satu tempat, iaitu tanah yang diberkati keseluruhannya lil alamin. Dalam pengkajian para ulama tafsir, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, mereka menyatakan bahawa al-ardul lati barakna fiha lil alamin itu tidak lain tidak bukan adalah Asyam. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sampai di bumi Kanaan. Penduduk asalnya dikenali sebagai bangsa Kanaan, manakala penduduk kota Jerusalem pula didiami oleh bangsa Jebusait. Kedua-dua bangsa ini dipercayai menganut agama tauhid, yakni beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Prophet Ibrahim ﷺ totally changes after he comes in the Quran to the land of Palestine. The people of Jerusalem itself and the region down to the south of it were monotheists, were not pagans, because they welcomed him. That doesn't mean that all of Palestine was Muslim at that time. There were some pagans, like the people where Lut ﷺ went, and they were in the southern area of the Dead Sea. Sodom and Amora. Those people were pagans, and it is well known. The story is well known in the Quran. But the people of that city, of Jerusalem itself, the Jebusites, Al-Yabusiyun, were Muslims, were monotheists at that time. Rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdiri dari isterinya Sarah dan sepupunya Nabi Lut alaihissalam diterima baik oleh penduduk tempatan, dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam mudah diterima oleh mereka. Ketika bumi Kanaan ditimpa kemarau panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta isterinya Sarah berpindah ke kawasan utara Mesir. Sewaktu disuruh menghadap Raja Mesir, ternyata Raja Mesir telah terpikat dengan kecantikan dan kejelitaan Sarah. Bila ditanya tentang apakah hubungan antara Sarah dengan Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim alaihissalam menjawab, Sarah adalah saudarinya. Saudari yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks yang luas, saudari seagama. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Sarah. Setiap kali Raja Mesir cuba menghampirinya dengan niat jahat, tangannya akan kebas bagai disambar petir dan kakinya menjadi kaku dan terpasak ke bumi. Perkara ini berlaku beberapa kali hinggalah Raja Mesir berputus asa dan menyedari Sarah bukan orang biasa dan dilindungi oleh suatu kuasa yang maha tinggi. Setelah segala usaha untuk mendekati Sarah gagal, akhirnya Raja Mesir membenarkan Sarah kembali ke pangkuan suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Mesir memerintahkan seorang puteri raja bernama Hajar menemani Sarah. Perlu diperjelaskan status Siti Hajar selaku isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dipahamkan oleh ahli kitab dan dakwah yang dibawa oleh kaum Yahudi, status Siti Hajar adalah bertaraf seorang hamba. Dan dia diserahkan kepada Sarah untuk menemaninya untuk perjalanan yang jauh dan bukannya untuk menjadi hamba kepada Sarah. Ini satu fakta yang penting dan kita perlu ada fahaman yang jelas dan mantap supaya kita dapat berhujah dengan betul. So dia ni bang, dia punya apa tu? Untuk nak observatory, nak tengok bulan bintang, perkiraan itu dah mula-mula sekali dalam peradaban manusia. Zaman Nabi Ibrahim, Falak. Sarah wa Ibrahim baitum henak. Nabi Ibrahim bersama-sama isterinya Sarah dan Hajar meninggalkan bumi Mesir dan kembali ke bumi Kanaan dan menetap di Hebron setelah membeli sebidang tanah daripada penduduk tempatan. Nama Hebron berasal dari sebutan Ebrom, sempena nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tapak inilah Nabi Ibrahim disemadikan bersama-sama keluarganya. Saksikan episod seterusnya yang akan memaparkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam di bandar Sodom dan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam.